www.thebrandingcoach.com. Ya, hari ini hari pertama dan kita dapat melihat bengkak sudah surut tapi ada lagi sikit, tapi dalam 2-3 hari ini dia akan surut. Dan yang penting sini yang kita dapat melihat semua kemas, semua graf yang kita tanam masih dalam design yang diingini oleh pasien yang seperti kita rancang, dan di sinilah upper part of the beard. Dan kemintaan pasien ini dia nak lebatkan misai. Di sini dah memang kita telah lebatkan supaya dapat satu jambang yang asli seperti lelaki sejati. So, hari ni kita datang untuk cuci. So dah cuci semua benda dah. So muka dia akan bengkak sikit. So tak apa, insyaAllah after 2-3 hari dia akan bagi hilang bengkak. So dia akan sangat puas hati. So nampak lebih maskulin, tapi muka dia akan nampak baby sikit lah sebab bengkak sikit. Tahap kesakitan tu dia akan bagi around 10 sebab dia ada bagi ubat dan sebagainya. So kita boleh tahan sakit. But semalam Dika punya pengalaman Dika makan bubur. So sebab mulut tak dapat rasa sebab dia dikebaskan kat pipi kan. But hari ni Dika dah boleh makan macam biasa dah. So kita tengok nanti after beberapa hari nanti Dika akan datang untuk nak buat follow up dan nak tengok apa perkembangan jambang Dika. Okay, kita tengok next video. Thank you Datuk, thank you Golo Jas.